Tak dengar suara orang kat Mekah tu kat mana? Belahan now. Ada suara Normah, tak dengar. Tak dengar. Normah masih kat Mekah lagi kan? Ya, sebulan. Seronoknya. Sebulan dia kat sana. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Kita boleh mula ya Ustazah ya? Assalamualaikum. Baik Puan Hani, kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita mohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan-amalan kita. Wa man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapalah yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang dia sesatkan, maka tiada siapa yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah hari ini kita akan sambung lagi masih dalam surah Al-Mu'minun. Kali ini kita akan bermula dengan ayat ke-12 sampai habis ayat 17. Kini kita habiskan satu muka surat, surah Al-Mu'minun. Jadi kita mulakan dengan tilawah, bacaan bersama-sama, bermula daripada ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام panjang فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام sampai lahma فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين
ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Baik, Alhamdulillah. Kita tengok sikit hukum tajwid ayat 12 sampai 17. Jadi kalau ayat 12 ni kita tengok kat sini ada insana. Okay, ni hukum apa? Ikhfa. Betul. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Betul. Kalau kita tengok dia ada perbezaan. Kan? Dengan mi'tin. Walaupun sama-sama ikhfa hakiki, tapi dia punya ketinggian dengung. Dia ada yang kalau macam sin ni dia huruf yang nipis. Jadi kita dengung dia tu nipis juga sebab ikut makhraj. Jadi kita panggil makhraj sin kan. Jadi min. Tapi bila ta sebab dia huruf tebal. Dia panggil huruf isti'la dalam bahasa Arab. Jadi bila tebal, dengung dia pun bunyi tebal kan. Dia tebal lah. Berapa huruf isti'la ada Ustazah? Huruf isti'la saya tengok banyak. Selain pada ta, dia ada cara mudah ingat dia. Sekejap ya, Ustazah buka. Huruf isti'la. Sebentar. Saya ingatkan ikhfa tu sama je semua. Lain-lain. Saya tak tahu. Rupanya ada tebal, ada nipis dengung tu. Ya dia ada beza nipis dengung. Bila dengung. Okay. Ni dia ada. Huruf isti'la. Okay, so let's share screen. Ini saya ambil daripada nota tajwid blogspot yang disebut kat sini. Huruf-huruf isti'la. Jadi Ibnul Jazari ni kita kata imam lah, alim ulama yang kita ambil, kita panggil segala bab-bab hukum hakam tajwid ni dia banyaknya daripada Ibnul Jazari lah. Dia panggil, nak mudah ingat dia sebut sini hussa dawtin qidh. Ada 7. Kha, sad, dad, lepas tu ghin, ta, qaf dengan huruf dha. Dah tebal-tebal tu lah. Jadi
cara nak mudah ingat huruf isti'la ni, dia buat ayat khussa khussa nak mudah ingat lah. Mudah ingat 7 huruf tu ya. Khussa dagtin qiz. Ini adalah huruf-huruf isti'la. Yang lain tu semua huruf istifal. Maksudnya yang jenis kita tak perlu tebal lah. Oh, lawan ni, sifat lawan ni ya, tebal dengan isti'la, lawan dia istifal lah. istifal. Dia panggil istifal. Selain dari 7 huruf ini adalah huruf istifal. Macam tadi kalau kita tengok dalam ayat tu, ayat nombor 12 tu, kita dengung dia tak tebal lah. Tapi berdasarkan dia akan ada perubahan bunyi pada dengung tu. Mi'tin kan beza kan, tu insan. Kemudian tengok ayat 13. Ayat 13. Okay, kita ada summa, dengung kan? Hukum dia apa? Ya. Mim sabtu. Syaddah. Mim syaddah. Nah, kalau Di bawah nak. wajibal ghunnah. Ya. Kemudian ada nutfatan kan, dia panggil qalqalah ya. Betul, qalqalah sughra. Lepas tu ada dengung pula. Nutfatan. Ini pun dia nipis lah dia punya dengung tu kan. Nutfatan fi. Ini pun ikhfa hakiki. Okay, qararin rim. Ni dengung kan. Hukum dia. Ni idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah, masukkan tanwin ke dalam mim. Okay, dengung 2 harakat. Makin, yang tu kita kata mad arid lisukun. Kemudian ayat ke-14. Ayat ke-14, yang ni kita ada nak bezakan antara nutfah dengan mudghah. Mudghah dia tak ada lantunan. Kalau qalqalah nutfah bunyi dia ada ta tu, dia ada lantun. Tapi huruf dad dia bukan huruf qalqalah. Jadi kita kena telan. Kita tak boleh baca mud, tak boleh. Dia tak boleh ada de kan. Dia kena mud, kita kena telan. Jangan bagi dia mud, jangan bagi dia melantun. Itu cara bacaan dia lah. Okay. Ada pun macam fa khalaqana, qaf, ta, itu adalah huruf qalqalah lah. Macam nak mudah ingat dia, kutubun jiddun. Kutub jiddun. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okay. Kemudian hukum okay, lahma thumma ansha'na, semua dengung lah. Ikhfa hakiki, lahma, okay. Thumma idagha wajibal ghunnah, kemudian ansha'nahu, itu ikhfa hakiki. Okay. Jadi lebih kurang samalah hukum hakam yang ada. Kemudian ayat ke-15. Okay, pun lebih kurang samalah. Mim syaddah dengan nun syaddah wajib al-ghunnah. Thumma innakum. Ni ada hukum baru. Kum ba'da. Kum ba'da ni nama dia apa?
Ada siapa yang tahu tak? Mim mati bertemu dengan ba. Iklab ke? Bukan. Iklab dia Nun hukum mati bertemu dengan ba. nun mati bertemu dengan ba, nun atau tanwin tu baru iklab. Yang dia- iklab tu? Kalau yang iklab tu dia ada mim kecil kan. Yang tu nama dia iklab. Yang ni bukan, nama dia bukan iklab. Nama dia ikhfa syafawi. Beza dengan ikhfa hakiki. Syafawi maksudnya bibir. Ikhfa syafawi. Sebab dia dekat bibir lah, kita tebak ni. Ni hukum mim mati. Hukum mim mati ada mim mati bertemu dengan ba. Lepas tu selain daripada kita kata huruf ba, ataupun selain daripada huruf mim, ada juga mim mati bertemu dengan mim. Itu idgham mislain. Kalau mim mati selain daripada huruf mim dengan ba, dia panggil izhar syafawi. Tapi ini sebab ba dia dengung. Kalau izhar syafawi tak dengung lah. Contoh izhar syafawi macam ayat kedua tu dalam surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi. Kan mim tu bunyi jelas, izhar, dizahirkan, dinyatakan. Berbeza dengan ikhfa syafawi, bunyi mim tu tak dinyatakan lah. Jadi ada dengung. Innakum ba'da. Dengung dua harakat. Ba'da dzalika lamayitun. Okey. Kemudian ayat ke-16 pun ini ikhfa, ini izhar syafawi. Innakum yaumal. Ini pun biasanya yang baris dhammah ni dengan mim ni nak kena perhatikan perbezaan antara kum dengan kum. Kan? Kadang nak kita orang Melayu biasa sebut kum kan. Innakum. Kum. Assalamualaikum kan. Assalamualaikum. Dia assalamualaikum. You lah. KU. Okay. Thumma innakum yawmal qiyamati tuba. Tuba. Ini hukum qalqalah surah. Lantunan. Dia ada lantunan. Kemudian yang terakhir, ayat ke-17. Okay, pun kita ada qalqalah surah. Lepas tu kita ada kum lagi. Banyak kum kan. Innakum, ini fawqakum. Dia ada pertukaran antara huruf qaf dengan huruf kaf. Qaf huruf isti'la, jadi dia tebal. Tapi bila sebut kaf, dia nipis balik. Jadi dia ada senaman lidah kat situ lah. Nak kena naik, nak kena turun. Fau, kan. Fauqa, tebal. Fau, dia kita kata huruf istifal, dia tak tebal. Fauqakum, kum tu dia nipis balik. Fauqakum sab'a tara'iqa. Macam tu. Okay, tara'iqa. Itu mat apa? Ada siapa tahu tak mat apa? Mat wajib. Betul. Mat wajib muttasil. Tasil. Ya. Kebiasaannya bacaan dia 4 harakat lah. 4, 5, 6. Kemudian wa ma kunna. Kunna ni sama tadi, wajibal gunnah. Kemudian anil khalqi ghafilin, berakhir dengan mat arid lisukun. Macam tadi mat wajib, biasanya bacaannya 4 lah. Kita baca 4 harakat. Baik. Selesai untuk hukum tajwid.
Kemudian kita tengok terjemahan dan sama-sama tadabbur. Jadi ayat ke-12 ini, kita kata ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang ciri-ciri orang beriman yang akan berada di syurga Firdaus, syurga tertinggi. Kemudian bermula ayat 12, Allah Subhanahu Wa Taala peringat kepada manusia tentang asal usul penciptaan kita. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada sari air mani yang berasal daripada tanah. Tin tu tanah, kan? Okay. Sulalah itulah kita kata saripati lah, extract dia panggil extract. Okay, itu asal kita manusia lah. Asal kita memang daripada tanah, di mana Allah SWT ciptakan Nabi Adam daripada tanah. Itu manusia pertama. Kemudian isteri Nabi Adam dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Okay. Seterusnya, kita penciptaan manusia pertama. Kemudian daripada, kita kata anak cucu Nabi Adam, semuanya daripada air mani lah. Okay, baik. Kemudian kami jadikan nutfah. Nutfah itu pati, itulah kita kata air mani itu, setitis air mani itu pada tempat yang kukuh. Itulah rahim manusia, rahim wanita lah. Jadi ini sebenarnya ayat yang kita kata menyebabkan ramai saintis barat yang memeluk Islam bila mereka menyedarilah macam mana mukjizat Al-Quran menyebutkan tentang penciptaan manusia dengan sangat kita kata teliti dan detail lah. Kemudian ayat ke-14, kami ciptakan air mani itu menjadi segumpal darah, alaqah. Alaqah sama juga macam ayat dalam surah Al-Alaq, kan? 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dia menciptakan manusia daripada segumpal darah. Alaq. Alaq ni alaqah. Jadi sebenarnya daripada 5 ayat pertama surah Al-Alaq itu, alim ulama keluarkan 3 sebab kita membaca ataupun 3 sebab kita menuntut ilmu. Apa sebabnya kita menuntut ilmu? Tujuan dia untuk apa? Tujuan utama dia untuk mengenal pencipta. Mengenal Allah lah. Kan? Itu kita kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi tujuan kita menuntut ilmu, kita membaca, mencari ilmu ini, pertama untuk kita supaya objektifnya lah, kan? Objektifnya kerana untuk mengenal Allah, mengenal pencipta. Yang kedua, untuk mengenal makhluk ciptaan Allah. Dan yang ketiga ialah untuk mengenal diri kita sendirilah, diri sendiri. Jadi sebab tu dalam ayat ke-14 ni kita tengok bagaimana penciptaan manusia. Daripada kemulalu kami ciptakan segumpal darah itu menjadi seketul daging. Dan kemudian kami ciptakan daging itu menjadi tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka kita kata daripada kita melihat, sekarang ni dah ada video-video kan, kat YouTube boleh tengok kejadian manusia di alam rahim. Jadi bila kita lihat ni kita kata subhanallah, kan. Inilah kita kata ciptaan Allah
Dan dengan itu kita makin mengenal pencipta kita, dan Allah perkenalkan dirinya. Kita kata Allah perkenalkan sendiri bahawa dialah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah lah yang maha pencipta. Okay. Jadi kita dapat merasakan kan nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq, maha pencipta. Dan kita diciptakan oleh Allah. Kalau kita tengok semua nama-nama Allah kan dalam 99, kita kata nama Allah Asma'ul Husna. Antara namanya yang alim ulama sebut, kata manusia ini menjadi ciptaan Allah yang lebih istimewa berbanding malaikat, di mana malaikat tidak dapat merasai secara praktikal 99 nama Allah. Iaitu nama Allah yang kita kata At-Tawwab, yang maha penerima taubat, Al-Ghafur, yang maha pengampun, Al-Afu, yang maha pemaaf. Kan kita kata di malam 10 terakhir Ramadan, kita, dan sebelum tu pun kita digalakkanlah untuk membanyakkan bacaan doa yang Nabi SAW ajar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, doa apa yang aku nak baca kan kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi Nabi SAW kata, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau lah yang maha pemaaf, engkau sukakan kepada pemaaf, kepada kemaafan. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ramai, fa'fu anna, maafkanlah kami. Jadi ini al-afu, yang mana kita merasai nama Allah ini secara praktikalnya. Sebab apa? Sebab kita melakukan dosa. Sesungguhnya anak-anak Adam ini semuanya melakukan dosa, kan? Dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Jadi berbeza dengan malaikat, malaikat tak melakukan dosa. Jadi mereka tahu bahawa Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat, Allah maha pemaaf. Tapi secara praktikalnya, sebab mereka tidak melakukan dosa, maka tak sama yang kita kata istimewanya manusia ini. Allah ciptakan di atas muka bumi sebagai khalifah ini sebab kita mampu mencerminkan, ataupun kita kata mampu secara praktikalnya merasai dan menangis sebab melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, dan kita bertaubat. Jadi Allah sangat suka kepada orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang suka selalu mensucikan diri dia lah. Kan? Okey, baik. Itu kita kata berkait dengan nama Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang perkenalkan dirinya dengan nama-nama yang Asma'ul Husna. Kita panggil nama-nama Allah. Okay. Seterusnya ayat ke-15. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Sesungguhnya kamu semua sesudah itu pasti akan mati. Jadi berkenaan mati ni, alim ulama kata semua orang beriman dengan kematian. Semua orang tahu, walaupun dia orang kafir, walaupun dia non-Muslim, dia pun tahu bahawa selepas kita kata hidup ni pasti matilah. Cuma keimanan selepas mati tu yang berbeza-beza. Kan, kalau kita orang Islam, kita beriman bahawa bila kita mati, kita masuk ke alam barzakh, alam kubur, alam barzakh yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Dan alam barzakh ini Nabi SAW sifatkan dia antara dua. Apa dia? Antara hufratum min hufarin nar, sama ada dia yang mula Raudhatum min riyadil jannah, sama ada ia adalah taman daripada taman syurga, dan kita minta semoga Allah masukkan kita ke taman syurga ketika di alam barzakh. Dan yang kedua ialah hufratum min hufarin nar. Itu na'udzubillah lah, kita tak mahu ia menjadi jurang daripada jurang neraka.
Jadi sebab tu alim ulama juga ada sebut berkenaan dengan seksa kubur, seksa di alam kubur. Orang beriman ada juga yang kena seksa kubur. Kan, sebab pernah berlaku kita kata pada zaman Nabi SAW, lalu kubur tu, sebuah kubur, dan lalu letak pelepah tamar yang masih basah, yang masih hijau lah. Dan Nabi SAW kata, moga dengan pelepah tamar ini berzikir, maka sepanjang itu diringankanlah azab kubur orang ni. Jadi ada sahabat yang bertanya, kenapa dia ni diazab kan ketika dalam kubur dia. Jadi walaupun orang yang ditanam, kita kata yang kubur itu adalah kubur orang Islam, orang beriman, tapi disebabkan dia memandang rendah pada, kita kata tidak mencuci air kencingnya, kan, tak cebok, orang kata tak cebok lepas kencing, menyebabkan dia diazab di dalam kubur. Na'udzubillah min zalik. Okay, itu antaranya lah kita kata berkenaan alam kubur ni juga. Jadi alim ulama sebut azab di dunia, kita kata ujian-ujian di dunia ini lebih ringan berbanding dengan ujian ataupun azab. Azab di dunia lebih ringan berbanding azab dalam kubur. Sebab apa? Sebab kita kata alam kubur ni lagilah kita kata berbanding alam dunia ni, alam kubur ni lama berbanding dengan alam dunia. Kemudian seksa di alam kubur itu ataupun azab di alam kubur itu lebih ringan berbanding azab di hari akhirat. Sebab kita kata alam kubur ini dia pertengahan, memisahkan alam dunia dengan alam akhirat yang selama-lamanya. Jadi alim ulama kata orang beriman yang telah pun mendapat azab kubur, maka ketika di hari akhirat selamat dah lah, selesai dah lah. Jadi sebab itu, tapi dalam masa yang sama tak adalah kita minta lindung lah daripada kena azab kubur, na'udzubillah. Sebab tu Nabi SAW ajar kita kan untuk mengamalkan bacaan surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk itu adalah 30 ayat kan yang menghalang kita daripada azab kubur. Dan yang kedua, amalan yang Nabi SAW ajar ialah doa kan, doa kita kata selepas solat lah, ataupun kita kata di waktu tahiyat akhir tu sebelum bagi salam, ada doa dia. Allah antaranya dalam tu ada sebut Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, kan, dan aku minta lindung daripada azab kubur. Itu doa yang dibaca sebelum bagi salam lepas tahiyat akhir. Okay, itu nak ceritanya kita beriman macam itulah, kita berada di alam barzah selepas kita mati. Tapi kalau orang kafir, walaupun dia percaya dia akan mati, ada yang percaya kalau lepas mati dia akan dibangkitkan semula sebagai makhluk lain pula, ikut pada amalan dia. Kan dia kata kehidupan semula selepas mati, kalau dia dulu baik, maka lepas dia bangkit semula tu dia jadi orang kaya raya ke apa. Tapi kalau dia jahat, dia kena jadi apa, jadi lembu ke batu ke ulat ke apalah. Itu dia percaya hidup berkitar macam tu lah bang, hidup kalau jahat. Kalau dia buat baik, dia jadi manusia balik macam tu. Dan ada yang percaya dah mati tak ada apalah, habis macam tu saja. Okay. Kemudian ayat ke-16. Selepas mati, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Jadi ini kita kata keimanan kita di alam barzah, kemudian semua akan dibangkitkan pada hari kiamat. Pada tiupan sangkakala yang kedua. Sangkakala pertama akan musnah, kan? Semua makhluk akan mati kecuali Allah, kan? Kemudian dibangkitkan, semua akan dibangkitkan semula sama. Ini kita punya keimanan kita begini. Dan ayat ke-17,
ayat terakhir yang kita bincangkan untuk petang ni lah. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu dan kami pula tidak lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami. Masya Allah. Itu alim ulama kata, ya Allah, maksudnya alhamdulillah, syukur sangat. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan seluruh alam ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan kita. Maksudnya tak ada, nah, dah siap cipta dah, tinggal. Tidak. Allah sendiri yang uruskan. Masya Allah. Dan tidak lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami. Walaupun kita kata ada malaikat yang ditugaskan, kan, makhluk langit kita kata, yang ditugaskan untuk kita kata contohnya macam malaikat Mikail menurunkan hujan, dia ada tugas-tugas dia. Ada roket atid, malaikat kiri kanan yang mencatat amalan. Tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala juga memerhatikan kita semua. Tidak lalai. Sebab tu antara doa kan yang Nabi SAW ajar pada kita. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup. Qayyum, Qayyum ini nama Allah yang menunjukkan Allah sentiasa menguruskan makhluk-makhluknya. Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi SAW ajar untuk kita doa menggunakan 2 nama Allah ini. Untuk apa? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha menguruskan seluruh makhluknya. Ya Hayyu Ya Qayyum, bika astaghith. Denganmu aku meminta pertolongan. Okay, ada dalam riwayat lain, birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu kami mohon pertolongan. Bika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah untukku keadaanku, urusanku setiapnya. Setiap urusan kita. Urusan nak belajar, urusan nak buat apa-apa pekerjaan, kita minta Allah, kita minta pertolongan Allah. Aslih, perbaikilah. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan diriku, wala takilni, janganlah engkau serahkan aku, wala takilni ila nafsi, kepada diriku sendiri. Jangan serah pada diri aku sendiri. Walau sekelip mata. Tarfata ain tu maksudnya walaupun sekejap. Kita minta Allah yang tolong kita, Allah yang perbaiki seluruh urusan kita. Sebab tu kita berbeza dengan pemikiran barat kan, pemikiran orang bukan Islam yang meletakkan percaya diri. Kau kena yakin dengan diri kau. Kau kena percaya diri. Tapi dalam Islam tidak. Bukan percaya diri, bukan yakin diri. Tapi kita letak percaya tu athiqatu billah. Siqah itu keyakinan kita dengan Allah. Yakin dengan Allah. Sebab diri kita pun tak boleh percaya diri kita sendiri. Sebab tu kalau macam yang tadi yang macam kita baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina. Ini pun yang Nabi SAW ajar juga, yang mana kita minta lindung, ya Allah, kami minta lindung denganmu daripada kejahatan diri kita sendiri. Sebab dalam Quran cerita pasal diri tu kan, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya diri ini, nafsu itu daripada nafas kan, kita bernafas, sangat suka suruh kepada kejahatan. Itu adalah nafsu yang paling rendah lah. Dia panggil nafsu ammarah. Nafsu yang suka suruh buat jahat. Kemudian naik sikit tingkat dia, dia panggil nafsu lawamah. Diri yang suka menyalahkan diri sendiri. Apalah kau ni buat macam ni, salah ni. Dia menyalahkan diri. Itu tingkat kedua. Tingkat yang paling tinggi yang kita semua nak capai ialah nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran kan, dalam surah Al-Fajr. Surah waktu fajar. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki. Dalam keadaan apa? Kembalilah dirimu dalam keadaan radiyah, dalam keadaan redha, mardiyah dan diredai. Ini kita nak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam kalangan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Masya-Allah. Jadi ini yang kita naklah, nafsu mutmainnah. Dan nafsu inilah yang disebut sebagai kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa pasti akan merasai mati. Dan mati tu ya? Jiwa kita ni tak akan mati kan? Mati tu maksudnya mati tu apa, jiwa kita ni selama-lamanya kan? Ya, mati tu maksudnya berpisahnya roh daripada badan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, nafsu yang kita kata dalam jiwa kita ni, kita ada nafsu, kita ada roh, kita ada qalb, dia ada fuad. Dia banyak perbincangan ahli ulama lah. Nak ceritanya, bila kita mati ni, kita akan berpisah roh daripada badan. Kita akan merasai lah bila roh nak berpisah daripada badan tu, yang kata sakit tu. Macam kena kalau macam kambing tu kan, kulit dia orang panggil siat naik ke atas. Kan? Dia panggil sakaratul maut. Sakit, sakaratul maut tu sakit. Jadi yang tadi doa tadi tu yang dalam zikir pagi petang tu kan? Yang mana? Yang Hayyu ya Qayyum. Kenapa kita sebagai seorang Muslim kan? Ya. Kenapa kita tak boleh bergantung pada diri kita walaupun sekelip mata? Walaupun sekelip mata tu, sekelip mata je saja, sekelip. Betul, tak boleh nak gantung dengan diri kita sendiri. Semua ni kita bernafas pun dengan kita kata dengan kita kata kekuasaan Allah. Allah yang atur perjalanan jantung apa semua. Kita tak kawal apa. Kita tak tahu pun hak dalam badan kita ni. Kita tak boleh bergantung dengan diri kita sendiri, hak nak mengalirkan darah dalam badan pun. Maksudnya semua Allah yang aturkan. Jadi kita minta pada Allah, jangan biarkan diri kita ni pada diri kita. Tak boleh bergantung pada diri sendiri. Mesti bergantung dengan Allah. Tu orang beriman, dia mesti bergantung dengan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jadi orang beriman ni semua tawakal pada Allah kan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ni pun kita kata zikir pagi petang juga ni. Kena baca 7 kali waktu pagi, 7 kali waktu petang. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapi ni kita kata ni pun sebenarnya ayat Quran. Ayat Quran yang dijadikan juga sebagai zikir lah. Tawakal tu maksudnya berserah diri kepada Allah kan? Ya, dalam masa yang sama kita usaha. Betul. Dalam masa yang sama kita usaha. Ya. Jadi contoh kalau kita, anak-anak kita nak exam kan? Ya. Dia orang tawakal, tapi tawakal tu maksudnya dia kena usaha jugalah kan? Betul tak? Betul. Usaha tu mesti. Usaha tu Nabi SAW sebut, sebab ada sahabat dia berdatang bertemu Rasulullah bawa unta. Jadi Nabi SAW kata ikat unta tu. Sebab dia kata aku serah pada Allah je lah. Ikat unta tu kemudian bertawakal pada Allah. Dan bertawakal pada Allah. Maksudnya sampai unta, okay, tak apalah aku biar Allah yang jaga. Bukan, tu salah konsep tu. Konsep dia ikat unta tu, tawakal pada Allah.
Sama juga periksa kan. Periksa kena usaha. Kena Tawakal ada kaitan dengan takwa? Dia semua kita kata perkara-perkara yang baik-baik ni dia membawa kepada takwa. Takwa tu berkait dengan iman. Dia sebenarnya macam ni, Islam, iman, ihsan. Kan? Dia secara umumnya begitu. Islam, kita menyerah diri pada Allah. Dia ada rukun Islam dia yang nampak secara zahir. Kita ada rukun iman dia, 6. Itu dalam kita kata secara iman. Cuma untuk iman tu dia kena tasdiq, kena dibenarkan dengan amalan. Lepas tu ihsan yang paling tinggi lah, iaitu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kita tak dapat melihat Allah, maka kita tahu Allah sentiasa melihat kita. Jadi bila kita rasa macam tu, dia membawa kepada takwa. Takwa itu apa? Nak mudahnya disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, 4 perkara takwa yang kita nak usaha dapatkan dalam bulan Ramadan ni. Sebab apa? Sebab Allah SWT sebut dalam Quran, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa dia checklist? 4 checklist takwa kan, yang membawa kita kepada takwa, iaitu disebut yang pertama al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung, Al-Jalil. Al-Jalil tu nama Allah lah. Al-khawfu minal jalil. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita nak tambahkan lagi rasa takut kita daripada azab Allah. Kita tak mau azab Allah, kita tak mau buat dosa, kita tak mau buat maksiat. Yang tu checklist pertama, al-khawfu minal jalil. Bertambah dah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Al-khawfu minal jalili wal-amalu bit-tanzili. Beramal dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu disebut sebagai al-khawfu minal jalili wal-amalu bit-tanzili wal-ridha bil-qalili. Redha dengan yang sedikit. Yang ketiga checklist dia, kita redha tak dengan yang sedikit. Contohnya buka puasa, kita redha tak sikit je. Kan? Tak boleh ni, kena banyak ni. Ada ni 1 jenis, 3 jenis, 4 jenis kan. Jadi dalam bulan Ramadan ni, itu checklist kita. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Dan yang terakhir, al-isti'adad. Al-isti'adadu liyaumir rahili. Bersedia untuk hari kematian. Ar-rahil tu maksudnya hari kepulangan, kepergian. Kan ada orang kata, oh dah berpulang. Berpulang dah dia. Berpulang tu maksudnya pulang kembali, meninggal dunia lah. Kan? Tu 4 lah yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebut. Apa itu takwa? Takwa ila al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi itu yang kita usahakan dalam bulan Ramadan ni lah. Ustazah, yang reda dengan yang sedikit ni kan, biasanya kita payah kan? Semua payah. 4 tu payah. Memang payah kan? Kena mujahadah, kena lawan nafsu. Tak mudah lah. Sekarang ni kan Ustazah kan kita media sosial tu kan dia banyak kan. Tengok kehidupan orang tu orang ni kan, rumah dia kan, betul. Anak dia. Betul. Jadi Ustazah, kita mesti kena macam dekat dengan orang yang miskin kot Ustazah. Dia melihat macam memang ada dalam hadis Nabi SAW kata dalam bab dunia tengok ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang lebih bawah daripada kamu. Dalam bab dunia. Supaya kita kita tenang. Oh dia ni ya Allah lagi diuji. Sebab tu digalakkan menziarahi orang sakit.
Pergi hospital kan, tengok orang sakit, oi, hak ni kaki berbalut, hak ni kepala, hak ni aduh, mengeluh, mengadu-ngadu kan. Allah, menziarahi orang sakit kan menjadi sunnah Nabi. Tengok supaya kita lihat dari segi dunia ni, oi, menziarahi rumah anak yatim kan, gosok kepada anak yatim. Benda-benda yang kita membawa kita rasa tenang dengan dunia. Apa yang Allah bagi ni, redha dengan yang sedikit. Tapi dalam bab akhirat, dalam bab akhirat kena tengok yang lebih. Sebab tu Nabi SAW sebut tak ada hasad kecuali dalam 3. Iaitu hasad kepada orang yang ada, orang yang dermawan, banyak duit tapi dia sedekahkan. Jadi kita tengok, oh bagusnya dia sedekah, jadi motivasi. Kita pun semangat nak sedekah juga. Yang kedua, orang yang diberi ilmu daripada Allah, kemudian dia menyebarkannya. Jadi kita pun semangat juga nak menuntut ilmu supaya kita boleh sebarkan kepada orang lain pula. Dan yang ketiga, untuk orang yang beri harta, orang yang beri orang yang beri harta, orang yang diberi ilmu. Orang yang baca Al-Quran hari-hari, Ustazah. Boleh, maksudnya apa-apa amal baik kan, kita tengok Masya Allah bagusnya, dia jadi motivasi. Sebab hasad yang begini, kita tidak mengharapkan nikmat itu hilang daripada dia, tapi kita minta sama. Berbeza dengan hasad yang memakan diri, yang macam api yang membakar kayu api ni. Hasad memakan diri. Iaitu yang kita nak nikmat tu hilang. Kita harap terbakar, biar terbakar rumah dia tu. Cantik sangat rumah dia tu, biar dia terbakar rumah. Kita mengharapkan nikmat tu hilang daripada dia. Yang tu na'udzubillah, memang bahayalah. Itu kita kata sifat mazmumah yang nak kita sucikan, nak kita bersihkan daripada hati kita. Daripada sifat hasad, sifat tamak, sifat takabur, ujub, riak, semua tu lah. Tapi kalau dalam bab akhirat, untuk kita berlumba-lumba. Sebab tu dalam bab akhirat, dalam Quran, Allah guna perkataan fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah ke arah kebaikan ni. Nak buat baik ni kena berlumba. Apa lagi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat. Sari'u tu maksudnya cepat-cepat mendapatkan maghfirah, keampunan Tuhanmu. Apa lagi? Fafirru ilallah. Lari. Biasanya perkataan firra, tu macam kita lari daripada singa kan, lari daripada benda-benda yang tak elok. Dahsyat tu, laju tu Zazah kalau lari daripada singa. Dahsyat sangat. Jadi fafirru, lari daripada dosa menuju Allah. Fafirru ilallah. Maka kita lari, tak nak. Kita nampak je benda-benda yang boleh bawa kepada dosa, delete, block, terus cepat-cepat, lari. Kita kalau Ustazah kata lari tu, saya rasa relax saja lari. Tapi Ustazah kata lari macam nampak singa lari, dahsyat sangat tu. Sebab tu perkataan fafirru tu digunakan juga dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah daripada orang yang kena penyakit kusta, sebab itu penyakit yang berjangkit yang cepatlah zaman tu, sebagaimana kamu lari daripada singa. Sebab nak ceritanya dalam Islam pun mengamalkan langkah pencegahan. Kalau kita nampak orang tu ada penyakit berjangkit yang sangat berbahaya, maka kita kena jauhkan diri kita lah. Tapi penggunaan tu kama tafirru minal asad, sebagaimana kamu lari menyelamatkan diri daripada singa. Begitu juga daripada dosa digunakan fafirru. Kita lari daripada dosa itu menuju kepada Allah. Fafirru ilallah. Disebut. Itu dalam Al-Quran. Tapi dalam bab dunia. Dalam bab dunia, kan dalam surah Al-Mulk. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah. Jalan je, relax. Sekarang tak berjalan, Ustazah, sampai penat otak. Duk fikir lagi KPI pejabat. Tak berjalan tu. Tak apa, relax, kita buat satu-satu. Sebab tu sebab alim ulama sebut, kalau nak buat kerja dunia ni, ibarat kita akan hidup selama-lamanya. Esok ada lagi. Bab dunia, esok ada lagi. Tak apa, Nabi tangguh dulu. Okey, esok ada lagi. Rehat dulu. Esok ada lagi. Kau tak sempat pun nanti mungkin ada mesyuarat tangguh ke apa kan.
Solat selama-lamanya ada lagi. Untuk dunia relax. Esok ada lagi. Tapi dalam bab akhirat, buatlah amalan seolah-olah kamu akan mati esok hari. Solat ni seolah-olah ni solat terakhir. Puasa ni seolah puasa terakhir dah. Sebab dalam bab akhirat dia kena bersungguh. Dalam bab dunia Allah dah tetapkan, tapi usaha tu tetap usaha. Tapi macam kita berjalan, kita usaha berjalan, relax. Okay, satu-satu. Memang penat kan orang tekan cepat, kena cepat. Cepat. Tapi tak apa, relax. Tak apa, esok ada lagi. Kok kalau mati pun orang lain pula kena buat kerja ni kan. Maksudnya benda ni kena buat secara kita kata tenang-tenang je lah. Dalam bab dunia. Tapi dalam bab akhirat tak boleh. Tenang-tenang. Kena cepat. Laju. Macam tu. Lari, lumba. Tapi itulah kebanyakan dia terbalik kan dalam bab akhirat. Okey, tenang, tak apa. Esok boleh baca Quran lagi. Kan dia jadi terbalik. Cuma baru faham Ustazah bila Ustazah buat bagi tahu tadi, baru saya faham antara hubungan antara puasa dengan takwa dalam surah Al-Baqarah tu kan. Ya, surah Al-Baqarah. Belum tu baca je tak faham bila Ustazah kata bila puasa tu kita kena buat 4 checklist ni, baru nampak. Payah ya Ustazah. Ya. Okay, baik. Jadi kita kalau tak ada persoalan, kita tutuplah tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama.